Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ni aku nak buat pencerahan sikit. Tapi aku tahu rakyat Malaysia ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Tapi berdengar elok, kenapa aku bercakap macam ni? Disebabkan aku cuba berdiam, tak mau campur isu ni. Tapi makin hari makin melampau, makin hari makin bergedik, makin hari makin jahanam. Aku tak tahulah apa dalam kepala otak mereka ni. Tapi bagi pandangan aku peribadi aku sendiri tau, tidak melibatkan mana-mana orang tau. Pendapat peribadi, kalau tak setuju itu peribadi aku. Kalau setuju kata setuju, kalau tak setuju kata tak setuju. Simple lah. Aku nak komen pasal isu sensitif yang hampa rakyat Malaysia ni terpegun-pegun sangat, terkenjel-kenjel sangat perkara-perkara macam ni. Elok aku bercakap, hampa fikir sendiri. Yang mana tak setuju, hampa nak kencam, hampa punya pasal. Aku buat video, hampa boleh copy video aku. Tak ada masalah. Aku diam selama ni sebab aku tak mau campur sangat. Tapi aku nampak dah jadi kepentingan publicity. Bila kepentingan publicity ni, hampa kena faham satu benda lah. Orang yang pi tu tak setara mana pun, serupa kera dapat bunga, orang kata. Bila kera dapat bunga ni, dia perak sikit. Bila perak tu, hari-hari dia nak buat video, dia nak bercerita ke orang, macam orang lain tak pernah pergi buat kerja, macam orang lain tak pernah pergi membantu. Apa perbezaan Sumut Flotilla dengan Mercy? Mercy ni dah lama yang duk turun bantu di Gaza. Dan yang aku tahu Mercy yang paling terbaru, yang baru diluluskan pada bulan ni, adalah membina Hospital Gaza. Tu gambar kat atas tu. Hospital Gaza akan dibina baru oleh tim-tim Mercy. Tahniah kepada tim-tim Mercy yang selama ini yang duk buat kerja tanpa, dah berpuluh-puluh kali turun naik Gaza, hantar bantuan perubatan, hantar ubat, hantar makanan, hantar pakaian, hantar kasut, hantar segala mak nenek. Tapi tak disanjung pun oleh kerajaan Malaysia. Yang kerajaan yang tahu ni hanya buat sekadar press conference saja. Baliknya pahlawan-pahlawan Mercy ni sekadar disambut. Ada kot 4-5 ekor